kan? Malam ni kau dah tahu. Malam ni. Maksudnya malam ni kau garis. SNR tu. Esok pukul 9. Tengok esok tiba-tiba Sam ada kat atas ni. Contoh kan Sam timbul kat atas ni. Kau dah buat homework. Belasah je lah. Kalau kau tak masuk, maksudnya sia-sia je homework kau. Saham senang, dia macam tu je. Jadi homework kau semua datang daripada ni. Yang change ni. Tekan dia. Ini kami yang main. Hari ni. Maksudnya kau tengok balik MACD dia macam dayang. Okey, kita tengok. MACD okey tak? Ni semua. Okey, atas kosong, ngam. Merah atas biru kan? Ngam. Bulan. Simpan. Maksudnya dia masih boleh main. Bila nak habis main? MACD atas kosong. Bila nak habis main? Bila MACD ni dah tembus bawah. Bye-bye, buang. Terus buang. Untuk yang 15. M15. Paling best dekat mana? Permulaan M15 MACD. Kalau kami tu baru terkeluar sikit MACD dia kan, itu the best. Esok dia akan meroket. Contoh macam kita entry kat sini tadi, kita masih lagi boleh hold. Kau ni merempit. Okey, kalau rempit lah. Kau jangan pening lah, itu orang swing. Okey. Nanti dah pandai baru aku benarkan swing. Macam orang swing, dia masih hold. So untuk rempit sini lah tadi. Untuk rempit kita dah keluar. Kenapa rempit lagi bagus daripada swing? Rempit bukan cerita bagus daripada swing, bagus daripada investor, bagus daripada orang FA, bagus daripada segala-galanya. Kenapa rempit lebih bagus? Masa lah. Tak tahu. Tak dia ini kan. Kau boleh cetak duit tiap hari. Kau tak perlu tunggu lama. Tunggu. Tak payah tunggu. Orang swing, orang FA apa benda semua pun bertahun. Bila dia retrace dengan je. Semalam untuk 5,000 tinggal 1,000 je. Betul tak betul? Betul. Orang rempit dah dua atas bawah dia belasah kan. Itu kelebihan rempit. Kena faham Sebab tu rempit takkan orang boleh lawan. Jadi cikgu, dia dah lepas kali ni kan sampai atas. Tadi dah keluar. Jadinya homework kita garis je lah untuk Isnin. Mana petang? Petang kat sini kan? Garis ni. Habis kalau dia petang dia pecah agak boleh lagi lah. Tak, maksud aku ini untuk hari Isnin. Okey, ini SNR ada. Hari Isnin tiba-tiba naik. Apa nak jadi? Apa nak buat? Buat ulang balik lah. Apa nak buat? Balon je lah masuk. Salah lah. Maksudnya hari Senin tu juga. Isnin nanti, kalau pagi tiba-tiba dia melompat, Maksudnya rempit belasah je lah. Sebab dia masih bull. tapi dia tak ada gap Dia tak ada gap Kalau saham tak ada gap Memang dia akan tak ada gap ni gap lah. Tak maksudnya kalau kata Isnin nanti. Dia kalau gap atas pun kita peduli apa. Teknik gap macam mana nak main. Bila kau dah sebut gap. Kau masuk rempit, aku dah tanya kan kalau gap macam mana nak masuk. Tunggu balik dia ni lah. Tunggu dia turun kat turun dulu. Itu je. Kena faham macam tu lah. Okey, boleh Boleh. InsyaAllah. Tak susah. Aku cerita 5 minit kau dah faham. Sebab tu aku suruh jumpa aku. Kau tengok video, kau baca WhatsApp memang tak faham dia. Benda tu tak susah. Cuma satu je aku ingatkan lah. Kalau saham ni main 10 lot je. Buat kau dalam training. Dah konsisten untung baru macam dia orang lot besar-besar 50-100. Sebab lot tu biasa aku yang tentukan boleh naik ke tak. Kalau dah melungkup barulah aku cakap pindah je lah BTC dengan gold. Sebab dia orang RM100 je. Tapi BTC dengan gold ni tempat training tempat training. Maksudnya bukan selama-lamanya kau nak trade kat situ. Dah berjaya pindah balik saham atau FCBO. Sebab yang kau trade ni BTC gold ni semua not regulate. Dia macam rehab lah. Tak, dia broker tu pun not regulate. Maksudnya broker tu tak disahkan bank negara. Maksudnya apa-apa jadi kau nangis lah. Sebab tu aku cakap depo hanya sebab tu dia orang ni sehari dah double. Sebab tu aku suruh withdraw. Jadi kau main duit untung hantarlah jadi apa. Dah faham kan? Jangan seronok pula BTC gold. Aku tak kalah.
Sebab dia not regulate. Saya baru tahu. Faham sebab nak datang keyakinan kau balik, baru nanti berjaya, okey pindah balik. Faham kan FCPO. Tapi bila kau trade BTC dengan gold, kau akan rasa FCPO ni senang sangat. Padahal FCPO ganas, tapi kau rasa senang sangat FCPO ni. Ganas. Tapi senang sangat bagi orang gold, orang BTC. Itu kelebihan dia orang pula. Cuma dia orang ni modal kasar FCPO. Modal 2,000, cepat-cepat asal nak trade. Teknik yang sama. Sama, semua teknik sama. Kita tak pernah berubah. Sebab tu cakap kita nak trade ni GBK aja 3 benda kena faham. 3 benda kena faham. Apa benda? 3 benda kena faham. Apa benda? Zul, 3 benda kena faham. Apa benda? Adi, 3 benda kena faham. Syed, apa benda? 3 benda kena faham nak trade ni. Kau boleh tengok market seluruh dunia boleh trade, jangan risau. 3 benda apa? Satu apa? Market structure, trend dia. Kepala market structure. Bukan kan? Trend dia. Mana datang? Nombor 1 apa? SNR lah mangko. Market structure tu betul lah kau sebut. SNR, market structure bahasa kampung SNR. Kau jangan kena kelentong dengan puak-puak bombastik tu. Sebab dia buat kelas, dia akan cerita market structure. Maksudnya orang ganas ni kan. Kita kampung sebut dia SNR dah. Pening lah benda-benda ni. Sebab kita kelas free, kita tak ada. Ini semua bahasa temerang. SNR nombor 1. Nombor 2? Emma. Nombor 3? Tu je. Kau main 3 ni, satu dunia kau boleh trade. Semua boleh. Boleh. Sebab kau akan rasa semua senang. Tak tahu 3 ni, itu yang mula merabat. Orang long dia short, orang short dia long. Tak tahu 3. Ini jadi masalah. Dia kata Bitcoin dengan BTC ni tak ada yang kita tak ada SNR sebelum tu kan? Kenapa tak ada pula? Ada juga. Engkau je yang tak buat. Nak sama juga sama je. hari sebelum juga. Bukan hari sebelum, ikut sesi kau trade dah. Sesi sebelum. Kau nak trade bila? So Sekarang ni yang kau cerita saham ni sebab dia buy sesi dia. Maksudnya 1 hari. Kan? Kalau BTC dia 24 jam. Kau nak trade macam mana? Nak garis macam mana? Ikutlah sesi. Kau nak trade malam ke pagi ke petang? Kalau kau nak trade malam, petang mana saya nak ada? Apalah penting ni. Kau nak trade pagi, malam tadi apa yang saya nak ada? Apa yang susah kan? Sama je. Tapi lagi senang BTC ya. Kenapa BTC senang? Sebab dia 24 jam. Dia non-stop. Kalau kita yang ada stop ni macam LCPO ni paling celaka ni. Paling susah dunia FCPO. Sebab dia ada gap. Perasan? Sebab dia banyak rehat. Dia mengganggu market. Dia banyak rehat. So kalau kita buat SNR pun mana? Tapi kena buat SNR kan tu. Buat SNR memang. Sebab tu kalau orang tak buat SNR, kadang-kadang kau tak tahu hala. So dia lebih menyerupai saham lah. Mana? SNR dia. FCPO? Tak. Tak juga. Dia bukan SNR ni sama je lah semua market. Alah pening lah kau ni. Yang saya faham sini dia pukul 2.30 sampai pukul 5. Yang macam mana pukul? Sebab itu ni sesi petang untuk esok pagi. Kalau FCPO sesi malam malam, tapi petang punya petang lah pakai. Apa lah mangkuk. Kalau untuk malam. Kalau esok pagi? Kalau esok pagi malamnya. Apa benda susah sama tak? Malam tu daripada pukul 9 sampai pagi tu 9 sampai pukul 11.30. 11.30. Engkau tak trade FCPO, engkau tak payah sibuk lah. Bukan FCPO modal kasar. Dan dia luka berdarah. Semua orang lebuh. Tak, aku maksudnya kalau kita modal tak cukup, jangan sekali-kali trade FCPO. Contoh kau ada modal 2,500. Sebenarnya cemas pun dalam FCPO. Cukup cemas. Kau silap-silap ada sekali je peluang untuk entry. Tadi saya. Tadi cakap betul. Sebab sekali kat loss dah. Alamak. Modal dah cukup.
Sebab ini bank negara punya requirement. Betul. Tak sampai sama. Betul. Kalau Bitcoin Tak, masalah kau Syed, sebenarnya kau tak ada target. Sehari kau nak berapa? Bila kita ada target, katakan sehari 500 atau sehari 300, konsisten tak? Itu yang kita kena buat. Kalau konsisten, okey, baru kita boleh upgrade. Tak konsisten, kena buat tu dulu. Sebab tu aku tanya tadi, engkau 500 konsisten tak? Tak konsisten pun. Kena takut tu dulu. Maksudnya 500 dah very good dah. Tutup. Sesi berikutnya kalau ada baru trade. Sebab nanti kita pulangkan balik. Betul tak betul? Ni cakap betul. Semua orang macam tu. Sebab tu aku risau dia orang trade BTC Gold. Dia tak ada target. Dapat 100 pun nak lagi. Dapat 500 pun nak lagi. Bila kau nak stop ni? Kita tak nak overtrade. Kelemahan professional trader. Aku bukan cerita kampung trader. Professional trader overtrade. Itu je. Saya ni kategori overtrade kat cikgu. Bukan cerita engkau, semua orang. Semua Kenapa budak GBK overtrade? Sebab kau tahu semua benda. Itu kelemahan pula aku ajar. Aku ajar semua benda, 15 teknik. Kau tengok chart je kau tahu. Ini EMA Cross, ini TLB, ini MACD Cross. Semua boleh masuk. Itu kelemahan kita dalam GBK. Kau tengok chart semua tu pulang. Padahal aku suruh satu teknik je. Kenapa ini boleh lagi kan? Aku suruh pilih satu je. Dia belajar semua. Semua dia nak. Itu yang aku cakap. Kau ingat main mesin ke ni? Kalau aku bising. Tapi sekarang saya dah kurang dah tak sampai 20 dah. Sebab kau dah melupuk. Tak, itu pasal aku cakap. Dia nak jadi macam kau, kena melupuk dulu. Dia orang zaman macam dia orang. Ni tak dengar cakap. 20 yang tadi. 20 sikit je. Dulu lagi banyak. Allahu Akbar. Satu hari satu sesi. Sekarang tak dah, sekarang tak. Satu hari satu sesi. Satu sesi. Tanyalah dia punya. Sebab tu cakap kita bukan main mesin. Bila kita ada target, kita tahu nak stop. Peluang. Okey. Bila kita ada cut loss pula. Syarat cut loss macam mana? Patik. Itu FCBO lah, macam saham satu tick je. Syarat dia sebenarnya kalau dah 2 kali kau kena cut loss, terus stop. Sesi tu memang bukan untuk kau. Oh, 2 kali. Sebab tu aku BTC Gold pernah aku cakap macam tu. 2 kali straight kau cut loss, tutup. Satu hari. Kalau BTC tak juga, masa dia macam mana? 24 jam. Okey, macam mana nak exit tu? Aku benda dalam boleh mampu. Kau nak trade pukul apa? Katalah pagi. Lepas Lepas subuh. Okey. Maksudnya daripada sebelum subuh tu, malam tadi sampai sebelum subuh tadi, katakanlah pukul 5. Daripada pukul 9 malam. 9 malam. Garis lah mana SNR dia. Mana high dia, mana low dia. Habis. Bukan pukul 12. Mana? Bukan pukul 12. Dah tentu kau cakap dia 24 jam bergerak. Pukul 12, pukul 1 pun dia bergerak juga. Takkan kau nak ambil pukul 12? Kalau high tu berlaku pukul 3 pagi? Tu je. Mana yang paling high sebelum Tu je SNR. Gate. Kita balik kepada EMA Cross kita. Okey. Dah ada soalan dah cikgu. Okey. Tadi yang kita cerita yang bawah tu dah lepas kan? Lepas tu dekat atas tu, apakah itu pun EMA Cross juga tu? Ni. Mana data EMA Cross? Pasal tadi pasal cikgu tadi kata apa? Ini bukan EMA Cross. Ini kita panggil EMA Reversal. EMA Cross putih mesti cross. Merah. Ini cross ke? Baby. Ini EMA Reversal, tetapi bahasa mudah EMA Reversal KL lah. Bahasa mudah dia KL lah. Betul? KL lah. Sama lah. Tunggu dia duduk atas juga. Macam aku cakap tadi dengan dia, saham kau kena tunggu dekat EMA 9. Selain tu FCBO, BTC Gold kena. Maksudnya dah ada low tak ni? Dah ada low tak ni?
Dah, low. Ada low kan? Kau pun masuk sini. Untung tak? Untung banyak. Kalau hole banyak. Nak hold boleh. Selagi atas putih, bawah ni dia biar. Maksudnya ada low tu macam mana tu? Low ni SNR lah bangku. Oh, maksud sebelah sananya. Ni low kan? Atau bagi kau ni low? Low ni lah paling low. Kita nak cari yang paling low je. Kenapa kita nak cari low ni untuk apa? Support. Bukan support. Itulah kat loss kau. Satu tick bawah. Jadinya kalau entry kau semua dekat atas. Betul. Kalau dia jatuh bawah kita kena. Itu je. So maksudnya dia dah low tu, dia naik baru kita entry lah, macam tu lah. Macam mana kau boleh tahu dia naik? Kau beritahu aku. Maksudnya minit seterusnya. Maksudnya berlaku penurunan ni, kenapa gagal nak pecahkan SNR ni? Basic SNR dia tak boleh pecah, jadi dia nak naik. Habis. Itu basic lah. Dia tutup je minit tu, masih minit masuk je pump. masuk je. Tak kira dia Sebab kat loss dia tengah kecil. Kecil Betul. sangat tu. Ini tak si bodoh masuk kat atas ni. Saya ikut saham je. Kau kalau aku lempang kepala kau, ini LCPO dia tu. Ini BTC, ini kripto. Ni gold. Dia tak boleh ikut saham. Saham ni nak tunggu orang datang beli. Faham Dah lah nak beli tu beratur. Betul tak betul? Betul. Itu saham. Sebab tu tiba-tiba beli tak bergerak. Aduh. Sampai petang tunggu tak bergerak. Rupanya esok pun bergerak. Tak jam. Lusa. Itu saham. Kena berani je kan. Yakin je kan. Tengok Itu sebenarnya yang kau tanya tu wan tu bungkus. Itu yang aku malas sebut.